在巨港 BTC 购物中心举行的世界糖尿病日及印尼 Lions Club 纪念日活动中 ，Lions Club 为全体巨港市民提供了免费的健康服务。Kita Dua Service 2025年11月29日由 Lions Club 举办的服务日活动，提供多项免费健康服务，包括献血、血糖检测以及牙齿检查。Lions Club 服务日活动负责人Kurniawan表示，这次活动是纪念世界糖尿病日的一部分，同时也是 Lions Club 为社区居民提供健康服务的实际行动。活动目标募集100袋血液，这些血液将由印尼红十字会处理后再输送至需要的医院，作为人道主义行动一部分。此类项目每年定期举行4次，体现了 Lions Club 长期的公益承诺。数百名民众前来参与血糖检测、牙齿检查，并踊跃参加献血活动。通过这次活动 ，Lions Club 希望让更多巨港市的居民受益，感受到他们所推动的人道关怀。Berkaitan dengan diabetes ya, untuk World Diabetes Day sedunia gitu. Jadi Lions Club memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya untuk cek gula darah aja, bisa ada juga donor darah dan juga periksa gigi gratis. Untuk target kita itu 100 kantong ya, 100 kantong gula darah, yang saat ini mungkin hampir maksimal lah untuk 其中一名献血者阿丽表示，他每3个月都会定期献血一次。对他来说，献血不仅有助于保持身体健康，更是一种帮助他人的方式。Sering ya, cukup sering kalau untuk donor darah karena kita membantu orang lain juga kan, gitu sih. Per 3 bulan sekali pasti donor untuk membantu orang lain kan. Ya pastinya antusias kan, kalau membantu orang banyak juga kita kan, ya pastinya membantu orang lain, walaupun darah tetes pun kita berharga bagi orang lain, itu yang pastinya. Orang lain sehat kita senang juga. 阿丽补充说，他希望未来有更多人参与此类人道公益活动。Muhammad Aidil, ALTV